Assalamualaikum. Bertemu lagi kita di dapur Cik Din. Okey. Hari ni Cik Din ada satu resipi lagi lah. Cik Din nak tunjuk cara Cik Din buat ikan air rebus ataupun ikan air kukuh yang sedap. Maksud kata sedap tu, air rebus ikan air kita buat ni boleh kita makan dengan nasi. Macam mak-mak kita, tuk-tuk kita dululah. Dia suka makan nasi menggunakan ikan air rebus bersama dengan kuah ataupun air rebus ikan air tu. Okey. Kalau nak tahu lagu mana cara Cik Din buat ni, jom kita tonton video ni sampai habis. Okey, kepada yang baru singgah ke channel Cik Din ni, bolehlah like, comment, share dan subscribe channel Cik Din dulu. Okey, subscribe tu free je, tak payah bayar berapa dah. Jangan lupa, jangan skip juga iklan dia. Okey. Okey, untuk kita buat ikan air ni, pertama sekali kena ada ikan air. Ikan air ni, tak kira lah nak pakai ikan air jenis mana, besar mana. Ikan air ada dua jenis lah. Ikan air tenggiri dengan juga ikan air hitam. Ikan air putih dengan ikan air hitam. Tapi Cik Din kalau buat ikan air kukuh atau ikan air rebus ni, sedap guna ikan air hitam. Isi dia lebih pejas ya berbanding ikan air tenggiri atau ikan air lembut tu. Dan kalau kita nak buat ni, kena kerak macam ni lah. Kena kerak macam ni. Kerak pendek-pendek. Okay, kepala dia kalau besar sangat boleh belah macam Cik Din buat. Okay. Dan basuh, cuci bersih-bersih ikan air ni. Okay, dan bahan-bahan dia, okay, lebih kurang je sama dengan kita nak buat rebus ikan air rebus atau ikan tongkol rebus yang biasa kita buat tu. Tapi yang ni kita ada tambahan bahan dia. Okay, tambahan dia adalah kita ada serai, kita ada lengkuah. Okay, kita tambah juga satu keping gula melaka ataupun satu keping nisel lah. Okay, kalau nak buat ikan yang sedap ni, kena lebih ke asa keping. Asa keping tu kena lebih ya. Okay. Dan kita guna lengkuah ni dan juga halia kita nak tiru style mak-mak ataupun tuk-tuk kita dulu. Dia kalau buat ikan air rebus, dia guna lengkuah dan juga serai. Ataupun kalau tak ada serai, boleh tak lengkuah saja. Dia setengah tu, dia masuk ke daun lengkuah. Boleh lapik daun lengkuah bawah periuk kita nak buat kukuh ikan nanti. Okay, dia lapik daun lengkuah ataupun dia letak atas, menyebabkan ikan kukuh kita tu lebih beraroma, lebih sedap bau dia. Okey, bila kita nak makan ataupun nak buat apa-apa resepi berasaskan ikan air rebus tu, termasuklah gulai ke, okay, singgah tak payahlah. Gulai ke, tumis ke, sedap kalau kita buat ikan air kukuh lagu ni. Dan nak makan sahaja pun sedap ya kalau kita buat resepi ikan air rebus supaya Cik diajar hari ni. Okey. Lengkuah dan serai ni kita akan potong nipis-nipis lah. Macam lengkuah ni kita akan potong nipis-nipis dan serai ni kita akan kerak pendek-pendek ya sebelum kita masukkan ke dalam kita punya periuk ni. Periuk berisi ikan ni. Okey, bahan-bahan tadi, serai dan lengkuah tu Cik dia dah potong gini. Okey, lepas tu kita terus masukkan ke dalam periuk ikan kita ni. Okey, kita masukkan, kita tabur-tabur gini lah. Okey, senang saja ya. Memang nampak ringkas ya, tapi kalau tak tahu cara, memang dia tak sedap lah. Kalau kita buat ikan rebus ataupun ikan kukuh. Kalau belah Kelantan dia panggil ikan rebus kan. Ikan kukuh. Tapi dia tak rebus. Dia tak kukuh, dia rebus. Sebab kalau kukuh dia lain cara dia. Tapi ni orang panggil kaya rebus. Okey. Bahasa Kelantan dia balik sikit. Tapi unik lah, unik. Lepas tu kita letakkan gula melaka ya. Kita masukkan gula melaka. Kita patah-patahkan dia lah. Kita susun dalam periuk tu. Lepas tu kita masukkan asam keping. Okey, kita masukkan asam keping. Asam keping kita letak rata-rata lah. Kita letak rata-rata bagi dia itu. Okey. Lepas tu kita masukkan garam. Garam tu kena cukup je kalau kita nak buat ikan rebus ni. Okey, ikan kukuh atau ikan rebus ni kita kena masukkan garam cukup, secukupnya. Kalau tak ikan kita akan mudah rosak. Okey. Okey. Lebih dalam 2 sudu setengah garam. Kalau ada garam kasar, boleh letak garam kasar ya. Okey, lepas tu kita masukkan air secukupnya lah. Kita masukkan air secukupnya, jangan banyak sangat dan jangan kurang ya. Okey, lebih-lebih kayak gitulah. Nanti kuah dia ni akan jadi sedap ya kuah dia ni. Kuah dia nanti ni kita boleh nak buat makan nasi. Makan dengan nasi panas-panas. Orang tua dulu, tuk-tuk kita dulu suka makan nasi cara ni. Waktu dia buat ikan air ni dengan orang kata resepi yang sedap. Dia kukuh ataupun dia rebus ikan air ni dengan orang kata sedap lah. Sebab dia nak guna air rebus ikan tu untuk dia makan nasi. Untuk dia tambah ke dalam apa-apa masakan lain. Okey, sebab tu dia buat sedap ya. Okey, lepas tu kita boleh kukus ataupun rebus dengan api sederhana sampai dia betul-betul masak. Sampai dia kita punya nisel ni cair habis. Barulah kita kata ikan kita tu betul-betul masak dan kita akan biarkan ikan kukuh kita ni sejuk dulu sebelum kita makan. Okay, jom kita rebus.
Okey, masa kita tengah rebus ni pun, ataupun tengah kukus ni pun, tengok dia punya hasil dia ya. Okey, nampak dia punya kuah tu kalau kita letak sikit dia tak sedap lah. Dia tak berasa dekat ikan hak atas sekali tu. Sebab tu kita letak lebih sikit kuah dia untuk ikan kita masak dengan sekata. Okey, dan rebus ni kalau saya eloknya kalau Cik Din lah. Cik Din tutup. Cik Din tutup gini. Tapi kena jangan guna api besar lah. Guna api sederhana. Takut kalau bila besar dia meruat ya. Meruat naik nanti lipoh. Nanti comel lah. Ya, nampak tak? Kalau kita tutup dia akan meruat. Okey, bila kita tengok kita punya gula melaka saat ni penis dia dah hacur habis. Kita nampak isi ikan kita pun dah putih gitu. Tandanya ikan kita ni dah masak. Okey, jadi nak matikan api dulu lah. Kita matikan api dulu. Okey, boleh tengok ya. Dia punya kuah tu nampak warna keperangan ataupun warna merah-merah sikit tu. Itu disebabkan oleh kita punya lengkuah, kita punya gula melaka ataupun niseh kita guna tadi, kita letak tadi. Dan juga daripada hasil bahan-bahan kita ni lah. Okey, dan kuah dia ni memang sedap kalau kita nak buat makan dengan nasi. Rasa nak makan nasi bodoh gitu, boleh je ambil ikan ni, ambil dengan kuah dia, memang sedap lah. Tak lalu mulut, jadi lalu untuk kita makan nasi. Okey. Dan ikan rebus atau ikan kukuh yang Cik dia ajar cara buat hari ni, sedap kalau kita nak buat gulai. Nak buat gulai kuning, kukuh guna cara Cik dia buat ni. Okey. Kalau belah Kelantan dia akan letak bodu sikit untuk dia nampak isi dia merah-merah sikit. Tapi Cik dia tak letaklah bodunya. Nanti lain kali Cik dia tunjuk cara buat ikan kukuh guna letak bodu pula. Lagu mana cara dia. Okeylah, kepada yang dah menonton, Cik dia harap jangan lupa cuba buat resipi ikan kukuh atau ikan rebus. Cara mudah, cara sedap, cara orang lama buat. Okey. Selamat mencuba sehingga kita jumpa lagi di next video. Assalamualaikum. Jumpa lagi.